kita dah ada. Dan saya macam dekat TV3 rasanya. Ada tahu kat saya. Memang best. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke episod sulung podcast kita. Saya Isa Zaki, wartawan dari TV Alita, dan hari ini kita ada topik yang sangat menarik. Dan untuk itu, kita ada tuan guru besar bersama kita pada hari ini. Terima kasih sebab sudah join podcast kita. Selamat datang Ustaz Yazid. Terima kasih kepada Yusuf dan juga TV Alita menjemput saya pada hari ini. Jadi Ustaz, studio Alita ni memang hebat. Boleh Ustaz komen sikit tentang studio ni? Macam mana Ustaz? Saya ini kali kedua saya masuk studio ni. Pada pembinaan pertama hari tu macam kosong. Ya, macam kosong je. Tapi setelah ada green screen mula-mula pada asalnya, saya kata macam mana dia orang nak buat ni? Ada ke bajet atau semua kan? Tapi alhamdulillah dia orang berbincang dengan saya, dengan pentadbir, dengan PIDG, dan membuat komputer kerja semua kan. Minta sumbangan pada mereka-mereka yang kat luar tu, contohnya yang paling dekat manifest. Dan akhirnya saya kagumlah hari ni sebab kita semua dah ada. Kita dah ada macam kita buat live hari ni. Dan kita dah ada dan saya macam dekat TV3 rasanya ni. Memang best. Lepas tu Ustaz, macam mana studio ni boleh bagi kesan kepada kemenjadian kami sebagai murid? Saya nampak tu. Sekarang ni ke alam pekerjaan kerjaya ya, untuk kita punya bakal insan di Malaysia ni macam Yusuf dan rakan-rakan SK Mero ni kan, contohnya untuk pergi ke alam pekerjaan tu, minat tu kena banyak, bakat kena ada. So untuk salah satu bakat adalah ni, bidang penyiaran. Bidang penyiaran ni sangat orang kata dititik beratkan, dan sekarang banyak konten. Dan kita dah ada zaman teacher, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, dan kita ada apa orang kata AI, dan kita juga ada YouTube ni yang kita masuk ni kan. Mana konten-konten ni sebenarnya macam boleh buat pendapatan. Macam satu kerjaya. Jadi benda ni sangat baik untuk murid-murid kita SK Mero supaya menceburi bidang-bidang ini. Kok dia ada talent kat situ. Macam Yusuf hari ni saya tengok, hebat rupanya jadi pengacara. Terkejut saya hari ni. Dia silakan Yusuf. Apa harapan Ustaz tentang studio kita ni? Harapan saya agar studio TV Alita SK Mero ni dapat berkembang, dapat melahirkan anak-anak SK Mero yang berbakat dan berminat kepada kerjaya begini ya. Dan samping itu juga saya nampak banyak kategori. Contoh tadi wartawan, kita ada penyiaran, kita ada pengacara kan, kita ada bakat-bakat lain. Kita gunakan studio ni. Banyak kegunaan studio dia anak-anak atau murid-murid SK Mero tahu penggunaan sebenar, apa penggunaan sebenar studio yang kita ada ni. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah, itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada semua pendengar kerana tune in. Jangan lupa untuk ikuti episod seterusnya. Saya, Yusuf Zaki, mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.